Okay guys, Assalamualaikum, semua bersama saya Saiful sekali lagi dan korang sedang menyaksikan Lensa Saiful World Channel. Let's get this video rolling. Okay guys, untuk makluman korang, bila saya tengok balik video saya pada video episod 925, yang ini saya telah melepaskan saya punya Yamaha R3 dan benda ni telah berlalu selama 2 tahun tanpa saya sedar. Cuma pada tahun 2026 ni, saya terlihat sebuah motosikal. Bagi saya, motosikal ni salah satu motosikal yang sangat-sangat berbaloi untuk dimiliki. Dan of course, motosikal ni adalah kategori sport bike ataupun super sport. Lebih kurang macam itulah. Pandangkan motosikal ini dan baru saja mendarat di Malaysia, ready stock. Jadi, tahun 2026 ni, saya nak beli sebuah motosikal super sport ataupun sport bike. Jadi, untuk pengganti saya punya Sia Aspha. Jadi, motosikal apa yang saya akan beli untuk 2026 ni? Stay tune. Korang tonton video ni sampai habis. Let's go. Saya nak ambil motosikal baru guys, bersempena pengganti kepada Sia Aspha. Tetapi tahu, ada benda yang paling penting saya nak share dengan korang. Korang nak tahu tak? Saya baru tahu dekat Rawang ni ada satu M4 Smart Shop. Saya baru tahu guys. Selalunya kalau M4 buka apa opening ceremony kan, dia ada jemput lah. Tapi kat Rawang ni belum buat lagi. Saya search kat internet, baru saya jumpa. Rupanya kat Rawang ni ada M4 Smart Shop, iaitu YS Speed Motor Sendirian Berhad. Baru je dibuka dalam 2 bulan macam tu. Tenang lah, lepas ni saya nak buat servicing, nak beli motor ke apa, boleh beli kat sinilah untuk motosikal daripada M4. Jom kita masuk ke dalam, kita tengok apa saja motor yang ada dekat YS Speed M4 Smart Shop ni. Let's go. Tada! Jom kita masuk. Tengok apa saja yang ada dekat kedai M4 Smart Shop ni. Kau tengok macam-macam motor ada dekat sini guys. Jadi kalau korang penduduk area Rawang ni, area Country Home, Tasik Puteri, Terendah, Batang Kali, area Rawang lah senang cerita, korang dah tak payah pening-pening kalau korang nak cari motosikal daripada M4 guys. Sebab apa tahu? Sebab kat sini pelbagai motor dah ada. Tanya dulu masa saya pakai CF Motor 800 MT, saya nak pergi servis semua, saya pergi KL. Sekarang ni tak payah dah. Contoh motor yang ada kat sini, SYM 400 yang baru je dilancarkan itu hari. Lepas tu ni antara motor yang popular juga, QJ Motor Fortress 350, and barisan terbaru motosikal daripada M4 iaitu QJ Motor SRK 400cc dan juga 250. Jadi motor apa yang saya nak beli ni? Jom kita masuk ke dalam. Itu janji. So ni dia barisan-barisan motor yang ada dekat kedai ni guys. Jadi kalau korang nak beli motosikal daripada M4, dah tak payah pening-pening dah, tak payah jauh-jauh dah. Area Rawang dah ada dah. Senang. So inilah dia motosikal terbaru saya guys. Inilah dia pengganti Sia Aspha, iaitu QJ Motor SRK 450RR. Nah, motosikal ni baru saja hangat-hangat masuk ke Malaysia. Actually dia lancarkan dah dekat China itu hari pada tahun lepas. Cuma motor baru saja mendarat dekat kita punya negara ni pada bulan inilah. Sebenarnya saya dah lama tunggu motosikal ni sampai ke Malaysia kan. Launching dah sebulan dah jalan dah, tapi sekarang barulah dapat juga motosikal ni. Tengok wrapping kau-kau punya. So inilah dia guys, motor terbaru saya iaitu QJ Motor SRK 450RR. Okay guys, ini adalah Jason, iaitu salah satu salesman dekat sini lah. Jadi kita nak tanya apa saja yang kedai YS Speed ni provide untuk korang. Okay Jason, apa saja motosikal yang you jual dekat kedai you ni? Ada SYM motor kan, enforcement. Okay. Ada SLE. Alright. Ada QJ, ada SRK, CS semua ada bang. Oh, CS motor ada lah. Kalau motor tak ada stok, you boleh order lah? Boleh, lady store boleh order. Kau try saja. Okay, by the way, you ada buat apa-apa promotion tak tahun ni? Bulan ni? Bulan ni belum tahu lagi. Belum tahu lagi lah. Kalau nak dapat promotion, kena datang tengok lah. Mari sini datang tengok. Yes, betul. Selain daripada tu, apa lagi buat? Ada buat servicing tak? Ada, semua ada. Servis ada, CBD semua ada. Semua ada. Boleh. Ngam. Bali YS Speed Lawang. YS Speed Lawang, betul. Sebab sebelum ni saya servis jauh tau, nak pergi KL. Sekarang orang-orang Rawang saja sudah boleh servis dekat sini. Banyak senang. Okay, kalau apa-apa korang nak beli motor ke nak apa ke, korang boleh contact Jason. Jason. Ini Lengjai banyak awesome punya orang. Banyak senang, boleh kau team punya Jason. Boleh kau team kau. Okay. Kau join saja motor. Okay, jom kita tengok apa saja lagi motor-motor kat sini yang ada. Let's go. Rolling dengan bangga, rezeki halal bawa aku ke mana-mana. Motor baru, semangat pun membara. Hidup ni singkat, mai kita ride sampai puas jiwa. Okay guys, hari ni kita buat video lain dan lain. Selalunya saya buat unboxing kat rumah.
Kali ni kita buat unboxing dekat kedai motor terus. Senang. Ada aircon sejuk-sejuk. Jadi inilah dia motor terbaru saya, iaitu QJ Motor SRK 450 R. Macam biasa guys, saya nak korang komen motor ni saya nak bagi nama apa. Korang komen, mana tahu nama yang paling best nanti saya akan pilih. Saya akan bagi nama lah dekat motor sekali ni. Tapi sebelum tu, jom kita unboxing. Let's go. Ini basah. Okey guys, jom kita start . Okey, tu congratulations tu Pak. Yeay. Pegang loh. Ya. Satu, dua, tiga. Okey. Okey guys, alhamdulillah akhirnya motor dah sampai kat rumah . QJ Motor SRK 450 R. Syarukan. Motor Syarukan ni. Alright, by the way, motor ni masa diorang pergi China hari tu kan, saya ada tengok lah video-video diorang ni, tengok video-video diorang. Tapi benda tu sebenarnya bukan first impression saya jatuh cinta kat motor ni, bukan. First impression saya jatuh cinta dekat motor sekali ni masa Enforce ada buat launching kedai baru dekat Johor. Diorang ada pamer motor ni. Bukan 250 kan, 250 tu saya tak tertarik sangat. Dia macam biasa saya tengok. Dua biasa juga sebenarnya, tapi agak taklah terlalu excited sangat seperti mana saya tengok motor ni. Motor ni mula dipamerkan dekat Johor, dekat kedai apa tu saya pun dah lupa lah. 450. Ada banyak perbezaannya di antara dengan 250 RD tu. Pertama sekali adalah brake disc, double brake disc. Lepas tu yang paling nampak ketara yang saya tengok lah pada masa tu adalah dia punya tayar dia besar. Yang ni besar, dia nampak lebih smart lah, lebih garang lah. So korang komen-komen kat bawah nama apa yang saya patut letak dekat motor ni. Jangan letak Syarukan walaupun sebenarnya SRK tu Syarukan Okay guys, kepada korang yang tanya harga motor ni berapa, harga motor ni adalah RM25,888 sahaja guys. Memang sangat-sangat murah gila. Kalau nak dapat motosikal 4 silinder ni pada zaman saya dulu, kalau korang tak ada RM70,000, RM80,000, jangan mimpi korang dah boleh dapat motor yang ada 4 silinder lah, yang bunyi syadu macam ni, bunyi lembut. Tapi zaman sekarang ni 2025, 2026, kita dah boleh merasai motosikal 4 silinder dengan harga yang sangat-sangat mampu milik. So guys, itu saja untuk video kali ini. Saya akan buat satu
playlist untuk korang untuk motosikal ini. Saya akan buat full review dan saya akan buat kenapa saya pilih motosikal ini, apakah sebab utama saya pilih motosikal ini. Lepas tu kita akan buat video-video modification sikit, kita buat installation aksesori-aksesori dan sebagainya, mungkin video top speed, riding dan macam-macam lagi. So stay tune kepada korang yang nak tahu pasal motosikal ini, subscribe sekarang. Okay, jumpa korang di lain video insyaAllah. Bye bye dan assalamualaikum. See ya.